Assalamualaikum hampa. So hari ni saya akan keluar memancing lagi naik jet ski. So macam biasa nak main Langkawi, hampa nak main jet ski ke parasailing ke apa-apa boleh cari aku. Nah, ingat Langkawi, ingat Ikram. Okey, jom. Siapa nak naik jet ski nak mancing dengan saya pun boleh je. Okey nah Roger, PM tepi. Let's go, tengok ada hasil tak ada hasil ni. Okay, geng, aku ada masalah dunia sikit dekat sini. Aku punya penjuk boleh tak bawa pula. Okey, kita try main color ni pula. Ni pun spot baru ni, aku tak pernah try cast dekat sini. Bismillah. Yes! Okey, strike yang pertama. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Kita tengok aku dengan penjuk tak bawa. Aku rasa anak GT. Tidak. Hui. Jenahat. Okey, jenahat kita yang pertama. Alhamdulillah. Okey, strike yang pertama geng. Jenahat. Okey, strike. Ui. Allah betul. Astaghfirullahalazim. Allah akbar betul. Allah betul. Subhanallah. Yes. Oh, strike tak bagi can kali ni. Kadang aku dapat jenahat daripada kata tanda. Ni baru tanda dekat sini. Kami panggil ni tanda. Yes! Ui, kasar! Ui, kasar! Allah, kasar! Ui, kasar tu! Kasar! Allah! Sorry aku tak kican. Okey, Alhamdulillah. Kabar deh. Okey. Allah besar. Allah Akbar besar. Allahu Akbar besar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar besar. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Ya Allah besar. Yes. Okey, strike. Okey, ikan apa ni? Okey, geng, strike. Ui. Oh, lucu. Sadaqallahulazim. Aku dah kata. Ui, lucu lagi. Astaghfirullahalazim. Lama. Okey nah. Yang ni pun boleh tahan juga lah. Dekat-dekat 40 cm juga. Sekaran. Ada ke geng? Ada ke? Ada ke? Tak ada. Halo, tolong sat ni yang sebelah sana depa tak apa nak dapat ikan lah geng. Depa tiga orang pun tak boleh pi. Tolong sat lah, tolong hantar ikan depa ni, tolong. Ui. Yes, strike. Kasar. Yes. Strike geng, strike. Tak boleh. Pusing jet ski aku balik dia. Okey. Strike. Yes. Strike repuh. Walaupun kecil padu dia bagi. Alhamdulillah. Kami harga fix lah. 580 580. Ejen.
Strike. Strike apa ini? Sini pun boleh strike ah. Ketuk 2 kali terus makan dah. Asal ikan kerapu tak ada melawan ni. Kenapa? Ayo. Tamatlah sudah perjalanan mancing aku. So aku akan rehat lah 2-3 hari. So nanti aku akan sambung balik, geng. So ingat apa, yang mana yang nak main Langkawi boleh follow Jetski Tour Ikram, ataupun aku punya personal TT Ikram Jetski. Rumah merah aku, rumah biru aku pun sama juga, Ikram Jetski. So hampa main Langkawi, ingat Ikram Jetski. Planning nak naik jetski, ingat jetski, ingat Ikram. Apa saja hampa nak buat di Langkawi, hampa ingat Ikram. Okay, thank you bro. Aduh.